Okay, sekarang kita tengok 3B. 3B is y equal to 4 minus x square. Is you need to gantikan x ni dengan negatif 3 lah. X ni dengan negatif 3. So negatif 3. So negatif 3 kuasa 2 lah kan. Darab negatif 3 dapat berapa? Negatif potong 3 darab 3 9. So 4 tolak 9. So kamu akan dapat negatif 5. So the answer over here is negatif 5 lah. Boleh? Okay. Sekarang kita pergi pula petak yang seterusnya. So y y equal to 4 tolak negatif 1 lah kan, kuasa 2. So negatif 1 darab negatif 1, negatif potong 1 lah kan. So y sama mana 4 tolak 1. So y dapat berapa? 4 tolak 1 3. So 3. Kat sini 3. Yang seterusnya y sama dengan 4 tolak 0 kuasa 2 0 darab 0 kosong lah kan. Y sama dengan 4 tolak 0. Y sama dengan 4. Okay. So kita dah dapat, kita dah fulfill the jadual dia lah. Okay. Kita dah fulfill dia punya table lah. So sekarang, is it easy for us to draw the graph? Senang kan? So kita dah ada x, kita dah ada y. So sekarang kita nak lukis graph pula. X and then this one y. X negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Y negatif 5, 0, 3, 4, 3, 0, negative 5. So you just draw the table. Okay. Okay, sekarang okay, now look at the question again. The question is asking you to do skala yang dia bagi adalah 4B ya. Skala 2 cm kepada 1 unit for paksi x, 2 cm kepada 1 unit paksi y. Also same as the previous one lah, A, isn't it? Okay, kita just lukiskan saja dia punya garis dia, paksi dia over here. This one x and then this one y. Y axis. Okay. X negative 3. So 2 cm lah, 1, 2 kan. So 1, 2 consider berapa tu? 1 unit lah. 1 unit. So untuk paksi okay. Untuk paksi x. X dia here 0, 1, 2, 3 until 4 lah. Okay. So negative here, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Okay. This one for paksi x. Nah, y axis is daripada kosong. Also 1 unit, isn't it? 1 unit. 1, 2, 1, 3, 4, and then 1, 5. Okay. That has a negative number also for y axis. So negative 1, negative 2, so 1, 2, negative 3. Okay. Negative 4. Okay.
So you just underline. So easier for you lah. Okay. X negatif 3, Y negatif 5. So cikgu tukar warna lah kan. Senang macam tadi kan. So cikgu tukar warna. Negatif 3, negatif 5. Where is the negative 3 over here? And then this one X. And then Y is negatif 5. Okay, negatif 5. Cikgu tak kena ni bubuh nombor negatif 5 kat sini. Okay. So negatif 3, negatif 5. Negatif 3. Mana dia negatif 5? Sini kan. So just mark up lah. Ada marking lah over here. Purple color. So senang. Kamu boleh nampak nanti. Betul kan? After that, negative 2, 0. Where is negative 2, 0? Negative 2, 0. Nampak tak? Negative 2. This one negative 2, 0. So, kamu just mark here. Purple color. Okay. After that, negative 1, 3. Negative 1, 3. Where is negative 1? Here, negative 1, 3. Atas. Paksi Y. So, kamu just put a mark over here. Okay, boleh. Negative 1, 3. Lepas tu, 0, 4. 0, 4. 0, 4. Sini. Nampak tak? So, 4 sini lah kan. Sini. Lepas tu, 1, 3. 1, 3. 1, 3. So, kamu mark sajalah dekat sini kan. Mark sajalah dekat sini. Lepas tu, 2, 0. Mana dia? 2, 0. 2, 0. So, just you mark over here. 2, 0. After that, 3, negative 5. Where is the 3? 3 over here, negative 5 is here. Nampak tak? Ni 3, ni negatif 5. Nampak tak? So, kamu just mark sajalah sini. Nampak tak? So, sekarang kamu dah tandakan semua benda. Kamu just join saja. So, cikgu guna warna lain lah. Merah nak join kan? Dari sini pergi sini. Sekejap. Dari sini pergi ke atas. Lagi atas. Just like that. Cikgu tak nampak. Just like that. After that, macam tu. Kan? Macam tu. Then, sambung aja. Sambung aja lah. So, kamu punya graf akan dalam berbentuk macam ni lah kan. Nampak tak? Macam bukit kan. Ni kamu punya graf lah untuk 3B. Boleh? Okay.